kan, ini kita. Jap. Bang, ni belopang bang. Kereta ni pasang JBL. Ni lah. Oh, JBL lah. Ingat belopang ni. Aduh, baru lah. Hilang. Ni pegang ni. Right. Okay kan. So, Alhamdulillah hari ni kita siap pasang speaker JBL untuk kereta Azir Rahman ni. So, harga siap pemasangan 850 saja. Abang ni dia terus top up. Awal dia datang nak belopang tapi dia last corner 850 siap pasang semua. Jom kita tengok macam mana kita pasang. A few moments later. Okay, so ni dia punya Twitter. Lepas tu speaker macam biasalah, kita letak kat bawah. Lepas tu kita belanja sekali tempat yang daripada kena air tu kan. Kita belanja sekali benda tu waterproof untuk speaker lah. So jom kita dengar dia punya hasil. Tapi tak boleh belanja banyak lah, untuk hasil bunyi lah. Jom. Okay, kita dah belanja bunyi. So siapa-siapa berminat, jangan tunggu lama-lama, datang tu kedai kami. Assalamualaikum.